Anak larang ibunya kahwin lagi selepas kematian suami. Suami mati, isteri nak kahwin lain. Faham lagi? Anak tak boleh. Jangan kahwin mak. Faham tak soalan? Tu kata orang lelaki kau bagaimana? Orang lelaki ni perempuan tengok lah. Asal lelaki mati ni kau lain. Betul tak? Tak percaya dia. Padahal kita macam nak mampu beli ke dia. Nak beli gelang, beli dengan rata, dengan gedung, dengan macam-macam hal. Betul tak? Bodoh-bodoh diri. Tak bodoh apa wih 18 ribu balik sekian. Nak beli gelang ke dia. Balik sekarang tanya, kalau abang mati dulu, orang molek mu mati dulu. Faham? Kata gitu. Kalau abang mati dulu, mu janji tak akan kahwin lain, boleh? Tak apa lah, kita janjilah. Kalau abang mati, kita nak nikah dah. Tunggu dalam syurga. Kepung mu. Faham lagi? Jawab. Semua gitu belaka, nak tunggu dalam syurga. Datang 5 bulan, nikah pula. Gitu belaka. Nikah pula dengan tukang mandi mayat kita. Faham lagi? Tu kau puang. Nampak dia tengok ni, tengok soalan. Betul tak? Orang lelaki mana ada gitu. Dak nak mati bini, nikah pula. Jadi bila mak nak nikah lain, kenal ke lelaki lain pula. Nak kahwin, anak kata jangan kahwin. Guana kira, tak ada masalah apa-apa. Tak jadi persoalan. Kenapa? Kerana tidak berhajat nak kahwin. Mak tadi tidak perlu kepada izin anak. Faham lagi? Anak tak wajib beri izin. Faham? Anak izin pun mak boleh kahwin. Anak tak izin pun sah mak kahwin. Faham tak? Ayah gitu kok. Jangan larang kalau ibu bapa kita yang kehilangan pasangan nak berkahwin. Nasihat boleh kalau kita tengok pasangan yang tak molek. Tosok mak kita kenal sangat, posuh tu tosok nak pakar. Kaki nak mereka. Gulung-gulung ke tanah mereka lah kocek. Tosok lama kita kenal sangat. Mu tahu duana. Kita tahu mak kita main juga. Apa boleh? Faham lagi? Kalau jahat boleh kita nasihat. Okey? Kalau tidak jahat, tidak mudarat, jangan larang. Kerana apa? Kerana Allah jadikan kita ni hidup berpasangan. Pasal kata manusia beruk ada laki, ada bini. Betul tak? Babi ada laki. Tak? Anjing, kura ada laki. Betul tak? Ada orang ni marah. Benda kat mak, mampu esok karang nak nikah benda lagi. Dia kata gitu ke mak dia. Menangis mak dia. Dan mak dia muda lagi. Baru 57. 57 boleh tahan lagi. Tu beg kau. Getah setitik 2 kalau tahu ke. Faham tak lagi? Nampak tak? Kalau 66 tak payah. 66, 67 tu berat sangat tu. Main bakal lo lalang getah je duduk perut. Faham? Lo lalang duduk perut. Tak apa gitu. Nampak tak? Main baju dalam ada kelepar dah jeng. Bawah boleh 60 okey lagi tak? Dah kata siang ke ayah tak? Ayah buat apa ayah? Ayah dak siang ke mak mati ayah nak nikah pula. Bukan aku nak nikah sangat. Mak hari tu masih belum mati kata dah kalau mati aku kena nikah lah. Kalau tidak dia nak jadi putih anak cekek aku. Jadi ayah takut ke putih anak dan nikah. Pandai kau tu. Dalam kitab-kitab fiqh kalau ayah nak nikah, mak mati contoh. Faham? Tak ada bini. Janda mana tak tahu, tapu. Ayah orang tangguh, janda tapu. Okey? Asal duk kapal au duk tapu lot ni. Letak 4,000. 4,000 pasal umur baru 40 ayah mu 64. Faham? Jadi ayah ada seria je. Faham? Wajib atas anak-anak yang mampu kena bayar. Tu hukum dia. Bukan kata mu nak larang marah. Anak-anak yang ada piti wajib kosi bayar hantaran mas kahwin ayah. Tak bayar dosa. Faham tak? Tu hukum sebenarnya.
Okey, bila? Jika pasangannya elok bagi ayah. Pasangan tak elok dak ah. Faham tak? Anak-anak wajib kalau ayah kaya tak apa. Ayah tu miskin, anak tu ada duit. Wajib anak-anak kena bayar mas kahwin. Kita larang. Betul tak? Tapi yang wajib anak-anak bayar mas kahwin ni ialah seorang bini saja. Dua dak wajib dah. Dak. Mana tahu lepas nikah dah mana ayah? Dah boleh bini baru dah. Sudah dah, suka dah. Sukalah. Terima kasihlah anak-anak. Kalau boleh nak lekor lagi. Faham? Dah wajib dah. Dah wajib dah. Faham? Bertuah punya ayah datang. Boleh tak kau nak lekor lagi? Tak. Hak kedua tidak wajib dah bayar. Faham lagi? Dah hukum gitu.